di awal pelaksanaan syarat ramai yang datang ni T20. Bahkan yang RM100 tu rupanya sangat bermakna. Kebetulan Jcom kita mengambil inisiatif pegawai kanan di mana RM100 tu sebagai tanda penghargaan kerajaan beri, kita kumpul, kita beli barang, kita bagi mereka yang memerlukan. Tapi rupanya bila kita pergi ke Pasaraya, tempat kami laksanakan program SARA ni untuk diberi kepada yang memerlukan, dimaklumkan di awal pelaksanaan SARA ramai yang datang ni T20. Bahkan yang RM100 tu rupanya sangat bermakna. Dia rasa dihargai. Dihargai. Okey, jadi saya nak sebutkan sebenarnya bila kita lihat kelas ekonomi itu sudah tidak lagi boleh dipakai. Ini situasi post normal. Kan? Yang perlu dilihat ialah bukan lagi berdasarkan kelas ekonomi, tetapi berdasarkan apa yang selama ini diperjuangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disebut sebagai need based ekonomi. Ekonomi berasaskan keperluan. Jadi dalam konteks bajet yang akan dibentangkan, saya yakin, saya pasti dia akan mengambil kira keperluan dari segi pelbagai peringkat dan lapisan masyarakat, kerana semuanya perlu disantuni bagi membolehkan sebuah masyarakat yang lebih adil dan dilihat sifat keihsan itu kepada semua. Minda tok abah, pandangan berharga.